والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك ومعرفتك يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi sunat sembahyang 4 rakaat kemudian daripada gelincir matahari yang dinamai itu sunat zawal, dan telah terdahulu bahwasanya terzawal itu pada fadilat, yang kemudian daripada sunat wudu dan dahulu daripada sunat mutlak. Nyo masalah ketertiban semayang sunat. Lehnya lom sunat leh yang berapa tergelincir mata orang. Buat rakaat yang kemudian daripada gelincir matahari yang dinamai sunat zawal. Yang sunat tanya apabila matahari tergelincir sembahyang sunat 2 rakaat sama dengan yang sunat qabliyah zuhur. Atau sunat zawal. Kalau pegah ikut ke? Dan telah terdahulu bahwasanya zawal itu fadilah haji. Kemudian lehnya lom sunat wudu. Setiap mutamu wudu kita baca doa. Kita baca doa wudu. Lehnya bersemayang sunat wudu. Dan dahulu daripada sunat mutlak. Daripada sogod. Sunat mutlak dengan sunat wudu. Sogod sunat wudu, sunat mutlak ana sebab, wudu ana sebab. Maka lebih raya fadilah sunat wudu daripada sunat mutlak. Dan 2 rakaat tatkala keluar daripada imam. Watek tanyo atau biyat daripada bakmon. Imamnya kepalang bahasa Aceh. Imam. Dia dah terbit daripada tamu suci. Bersuci atau suci raya. Dan 2 rakaat tatkala masuk pada suatu bumi yang tiada seorang tua pun menyembah, yang menyembah Allah Taala di dalamnya, seperti negeri kafir. Kena taruh tajak pada negeri kafirnya sunat bak katanya dekedia ke atas tubit bak bumonya yang jadi semayang sunat 2 rakaat supaya apa ke baik kena medakan dial. Baik gara-gara di taman negronya kupulai tepuh yang berkah. Dan 2 rakaat apabila lalu pada bumi yang belum pernah dijalaninya akan dia. Bak negro yang pernah terjak pada negronya lo. Rauh yang pernah terjak pada rauhnya lo. Hina juga ilahnya sunat tanya. Yang ada di taman bak bumunya di semayang sunat 2 rakaat. Dan 2 rakaat pada yang pergian tatkala berhenti pada tiap-tiap perhentian. Ayo tu putih melencong karo tu nama tu sebab dia ajak lu bala-bala karo ka. Piyu le dia nya ba piyunya sunat 2 rakaat semayang. Kerana itu yang hawa dan dia mengembara itu. Urun kuatnya. Urun kuatnya. Batek yang ke piyu atau tempat nya baganya sunat semayang 2 rakaat. Artinya Allah akan selamatkannya atau mati kuat. Dan 2 rakaat tatkala taubat daripada dosa, jikalau dosa kecil sekalipun. Tanya kesunatkan bak tanya bagaimana taubat. Semayang taubat. Semayang taubat 2 rakaat. Dia tamana taubat. Menyatana tamana uman hana tamana tu. Semayang Yuci saja lung semayang taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
mana dalam teknik dan ajaran draw na khusus na yang bacaan umum, na yang doa yang bacaan khusus. Punya bacaan umum berarti di Fatihah baca qul ya al-kafirun. Rakaat pun rakaat kedua qul huwallahu ahad. Yang atra yang bimbingan khusus nyo alif dipluh go qul hu menan kita. Nah tinggal lungli bab dalam rakaat diiringi 10 kali. Sang mana? Andainya ada tebak rakaat kedua alif 7 go. Ya, sang mana? Nah tinggal lungli bab. Dia rakaat. Tinggal lungli lagi dengan kunci. Pokoknya jadi hanya dia sudah garis bawahi aja juga dah hanya dengar dulu. Ibu imam mai gom tu kah ramah tanya. Ya berarti tanya setiap manusianya mandum na dosa. Mandum na dosa walau dosa ubud. Ya. Dosa ubud lah misalnya katanya berakun tu tipi yang ke ada kalau hari ya ba jalan hana tu bajai yang dosa dosa ni belum aurat tuan ba muhrim yang dosa lu dosa but tanya apabila terurung saksi tiganya bergelimang dengan daun saudutnya hantar saksi dalam pendapat asas, tapi dalam mukabil sah yang urung-urung yang dianggap oleh manusia agaknya lebih good daripada urung lain. Karena hanya mungkin dah pilih untuk manusia pilihan mak matanya tak dia nak urung tu. Aku dah pilih lagi apa kita mandung pandai depan nak jauh. Habis aku nikah urung tak mendengar katnya. Maka marah tepi tanya. Mandai kata masa berat hat tertekan yang jib sabah syarat. Atau hana tahu nikah manusia hana tahu hana tak di wali juga. Tak di lebih berat saksi daripada wali. Wali sah yang kebaikan. Tak di hansah yang kebaikan. Beduk rutin nilai yang pertama situn kuno. Sebenarnya gedaubat daripada dosa tersebut. Kedina maksud kena maksud hanya zahiriah. Oh maksud pribadi kerana itu boleh urut. Ya nak pribadi dah. Yang dia kalau urung kan urung go. Oh nak kubut dosa. Tapi dianggap dia urung kan paling go dia adalah kawan. Kenyan juga. Amal kata berapa nom yang dia kata dia tidak mutaleh dan hal boleh kutip cara nya hanau. Abu dunia aku drom tu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi sunat sembahyang istikharah 2 rakaat. Inilah lafaz niatnya. Usalli sunatal li istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya ku sembahyangkan sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Artinya arti istikharah itu menuntut pilihan, pilih kebajikan kepada Allah Ta'ala pada sesuatu yang dikehendaki memperbuat dia. Maka jika ada sesuatu yang dikehendaki memperbuat dia itu taat, seperti pergi haji, maka hendaklah ia istikharah pada menentukan waktunya. Tiada pada berdiri haji, dan hasillah sembahyang istikharah itu dengan barang
dengan barang sembahyang yang lainnya, seperti hukum sembahyang tahiyat masjid juga. Dan jika sukar atasnya istikharah dengan sembahyang, maka hendaklah ia istikharah dengan doa syahadat. Ini dah. Demikian lagi dia hanya lam sunat sembahyang istikharah. Yang antara sekian banyak sunat-sunat, maka sembahyang sunat istikharah dalam kategori ini. Yang 2 rakaat, inilah lafaz niatnya. Usalli sunat al-istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya kusembahyangkan sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian dibaca Fatihah dan surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Arti istikharah menuntut pilih kebajikan kepada Allah Ta'ala pada suatu yang dikehendaki memperbuat dia. Maka jika ada suatu yang dikehendaki memperbuat dia, itu ta'at, seperti pergi haji, maka hendaklah ia istikharah pada menentukan waktunya, tiada pada berdiri haji. Lihatnya bak sembahyang istikharah, yang sunat istikharah 2 rakaat. Istikharahnya maknanya tuntut pilih kebajikan, petente yang dah lebih kau. Kau jika kau buat taat, begitu jika kau. Tapi petente wate yang lebih kau. Nyolong kuno ya buat selaga urung ya yang jauh dia. Arti istikharah yang tak petente pilih yang lebih kau. Maka terserahnya Allah. Allah yang lebih kau kepada kita yang tahu yang lebih God. Sebagai contoh, tayo aku tak minta rezeki ke God, yang buat rezeki ke God. Di antara minta rezeki dan nyonya, putra buat yang bergebi buat Allah Ta'ala yang lebih God buat. Mendung buat God. Mukat God, mutani God, kebun God, gereja, bangunan God, mendung God. Tapi nabut yang lebih ihsan, tu tanya. Guru lain, tu tanya. Nyo rujuk Allah. Yang tak ya Allah, yang lebih God belum ya Allah. Kadang lebih God kita nyo bak punya hendak God pada lain. Benar gemekat pangkai ni yang kita nampak. Asalnya mekat lah God utang hidup. Pakar hendak punya buat Tuhan. Benar kita yang temu God dan juga dia habis God yang kata dengar. Kami lihat God. Memang nampak tapi yang ada tidak. Le buat tu yang nak tak negara, buatnya kecewa akhir. Tapi menyenangkan negara. Nah, berkatan bak akhir lah. Walau ceritanya anak kata dari. Yang kegunaan istikharah. Tuntut buat God yang terpujuk buat Godnya Allah. Maka ada pun ubud-budnya, yang ada pun ubudnya buat taat. Lagi contoh jak wajib kan buat God, jika buat jak wajib tu. Tapi lu pergi nau, you pilih cinta pajan saja. Pura yang God dah berangkat, pupoh kata biar ilmu. Ini kena wate-wate God guna. Mandu wate God, tapi na yang lebih tu. Tak dapat jumpa lengkap itu sabot tangti lengkapnya. Kadang yang kadang lulun dekat. Yang mameh lagi. Nanti baru tak okey yang buat becu. Tak mana ni yang memandu God tapi naik lebih kau. Yang menanti nawate yang God tapi nawate lebih tu. Yang bab pedente watenya bab daga contoh ibadatnya bab buat taat yang tiada pada diri haji. Kon bak diri ibadat haji pilih kon budak wajib baik. Budak wajib pun baik. Baik pilihnya. Jangan janji kepul. Nabi ya Allah, budak wajib ni belum aku baik. Pun belum betul. Kon bak diri draw haji tapi bak wate tak nak jak wajib. Ni bak
pergi haji dan tanya tidak istiqarah yang buka berat tak itu. Puja kan buka. Dan hasillah sembahyang istiqarah itu dengan barang sembahyang yang lain. Yang lainnya seperti hukum sembahyang tahiyat masjid juga. Walau hana tani tunggu pergi sembahyang istiqarah, tapi setiap dia sembahyang, kamu doa apa Allah tapi yang benar istiqarah ni. Ya, sabar lagi hukum tahiyat masjid. Hasil tahiyat masjid dengan sembahyang 2 rakaat. Haji ke? Ya, kafir dan masjid. Ya. Nyo menancit pak sembahyang istiqarah aku nak muncih hari tapi aku tak tahu salinya sunatnya. Hana muncih karena setiap kita nyo tak buat kebaikan orang keji dalam doanya hukum yang dia ke istikharah. Saya doa. Saya kata doa dia betul kap dia kap macam urang yang hana sapa doa lagi banyak puan aja dia yang kita tak ada tu kan. Banyak juga bapa draw sudah berangkat. Kita berangkat. Saya tu balik jual kalau boleh dia. Cukup bangai ni. Bangai. Bu boleh baju. Anak je dah. Agak ada tu anak tak ingatnya. Tu juga tu ke kok baik tu. Kadang ramahan kakak. Oh menariknya. Kita tu baik ya. Malah dia menapakah aku hanya doa ni gop lekeh. Mebuk lekeh senang dunia akhirat. Manduk dulu susah kau. Hendak. Allahumma ya ghani ya mughni. Namkan yang doa salah. Nah sebab pendapat-pendapat banyak ustaz-ustaz apa-apa TikTok tu yang kan. Nak pegang haji doa ramai-ramai. Ya cukup tuai Tuhan ramai-ramai. Nya tidak kau tak agak memperintah ke Tuhan. Mau cukup ngingit dia. Pakai yang doa ramai-ramai karena dah fikir dah tu hang itu buang doa karena lagi ada pelewat bawa teman bingko lang kawan. Julok di lampang tingkai di mana jika dia macam nampak pada memang kalau memang oh ada lagu pada memang bingko itu dia kedua kapak kumpul kami lagu maka nak kata julok lampang rayu gelap akhirnya itu juga kayaknya boleh itu yang betul dah bangana bangai betul kenan bicara dia tahu bangai betul bicara mana dia ada macam cara yang betul dia tengok tak ada dah tempat kau lihat dia buat kau dia tegeri dajak dia kalian mesti dajak rombongan menthon dia ngapa pulan luar tu menthon dia ngapa pulen udahlah mentah ya kan ya kebayang ya hinan kon macam beda idonya beda bukan buat Tuhan ke menanji nyoba tak ada dah penting kata tadi doa bulan tadi bulan berkat bulan berkat aku bulan berkat aulia bulan berkat aulia bulan je kau doa kau beri Tuhan oh ji awak partai bulan langkah bulan itu yang kelak memang tidak kau sal pergi ibu dia penewa kah buat idaknya kau kah penewa dengi dulu anak depan jadi doa tidak doa ramai-ramai lebih yakin kita surat ramai-ramai ramai-ramai meri you dapat tadi dia mau tadi tapi punya tidak ada tadi yang ubu tu lucu Lagi urina doa doa itu apa tu? urina yang hana buku agaknya jadi hang itu urina nak syak betulis lang kang ai ku am gakum gagai nara wa ahlikum nak tang urina wa ahlikum tu tanya uraga urina dia tak ai kelakto ibadat ke Allah apa yang hana urusan tu murah urina kutip hak tanya mata gaya tak baik Dia baca Usman Kongo timbro. dia nyoba tak ulang kamu murah lah kata kami tak istri oh hana koma punya rumput agama urina tak hana yubu he urina urang boleh galak ni kita pegah tak rumah tanya hang kita ni pada ada teman lebih berarti dengan RBT he RBT dibeli 3 kata oli ini namanya lebih roh kan tahu yang bahaya urina lepas tu ada ada bawa rumah kita orang depan guru kita pegah guru ini urina mana he dia roh ada dan urina tadi kerana nak kan ya kan
Ya, udah naik nanti dah. Kau dah telur. Dan dah ini dari ada biar ramai. Yang dah dari rumah lu. Tuan ni dari mana? Tahu-tahu dah kena berapa? Mana ni? Mana ni mudah ni? Fikir tanya tentang kanya mana ni kan? Buat urina, mesti buat renang urina, mesti tukang renang tanya. Menyebahasa kata kunyan adalah hubungan pelayan kiriman Tuhan kepadanya. Ya, dalam hal kesenangan dunia untuk tentram ibadat akhirat. Kan ditanya kan, buat urina lagi nama tolak lebih apa semua. Ji ke blender, ji ke mesin cuci. Ji ke kebetulan lah. Tapi ada rumah di bawah hanam temah naga. Terus tukar naga. Ini ada dua bangku, mana bangku pun dapat kena mupi urina kawan, kena mupi. Yang dengan mupi nak ambil kain lihat. Bagus ke malam. Kalau dia nak ambil kain makun. Dengar makun kain murah. Dengar itu murahnya kain cuci kucuk rolo. Anak dia lupa. Oh yang kau rumah. Ada anak gak pemulung. Pakau dah nak kena kahwin hanya gede bak bentunya. Ya kan? Itu nyo kau nak kelam kaglah kanang so terapa je. Sedang kahwin dia boleh rumah tu punya kebeli di. Kau nak sama gue boleh rumah dia ke yang mana tak mungkin kahwin. Bayar murah. Dah ke mana? Dah berbicara baru mengaik dah buat dah semua. Lada menang dah dah. Dalam kamu. Mu keling-keling darah boleh bagi kau. Jangan keling-keling mana. Nombor 2 kan tu dia oi. Itu salah kau. Salah kau kan. Dan jika sukar atas istigharah dengan sembahyang, maka hendaklah ia istigharah dengan doa. Itu sembahyang itu berat hati itu belakang. Istigharah dengan doa. Liung pali ba Allah, ya Allah. Liung hamba yang dhaif ya Allah. Dan buatnya ya Allah liung kubut untuk mencapai kesenangan dunia dan akhirat. Ni petunjuk ya Allah kelung jalan yang kau. Nabi ya Allah ni petunjuk bak buah. Liung kubut-kubut. Yang Nabi berkat udik bala baju kepada ya Allah. Lalu buku belajar, hajai tapi anak berkat. Anak berbak kuyui Tuhan aku hajat berkat. Harta entah habis 7 keturunan saya cakap akhir keturunan ke-8 belum lagi dah. Ya, saya fikir dia belum bak keturunan ke-7 habis katanya tapi bak tanya betul nanti. Dah harkat lu ubah sakit nanti pen. Pen tu tapi sakit nanti pen. Karena harkat belajar lah sakit nanti pen. Yang bertibat sebab katanya ada itu berkat. Muka pen sakit nanti pun harta. Maka buat yang tak buat lagi tanya maka benar tak pujuk ba Allah. Yang kenyan benar sifat tawakal. Tu serah ba Tuhan. Mana datai kalau legap sangka harap pati. Mana usahaji. Karena kondonya ni dia dulu kon ataji dia banyak. Iji ada roh dia ada roh. Mana urusan manusia lain. Yang kepek dia teratur hal. Intinya sebab gabuk kadang-kadang kan bisik tetangga kena yo. Gabuk itu kadang-kadang bisik tetangga. Tanya kadang-kadang bisik tetangga, ana mangat ngung kampeng, ana mangat ngun. Igok belah betul tanya pagi ada belau. Hingga dia orang malam nak tengok-tengok tu. Pun balik. Yang penting tok saja belah betul je tak tanya kalau begini kam doa bi Allah dan untuk sehat sampai umur dia awak betul bi tiga. Nah, kaji ni apa yang gabuk dari ni? Ya, panjang kat habis doanya. Yang kaji macam ada. Surah Allah. Ila haratin